Sebenarnya HIP ni dibangunkan untuk HGC mengumpul usahawan-usahawan yang belum ada sijil halal tapi menghasilkan produk halal. Kalau ikutkan di luar sana, kita terdapat sebanyak 400,000 syarikat di luar sana yang menghasilkan produk halal tetapi belum ada sijil, belum disahkan halal lah. Setakat ni tak ada agensi yang mengumpul data-data tersebut. Jadi menggunakan HIP, kita nak mengumpul data-data tersebut supaya kita boleh membantu syarikat-syarikat ni untuk satu, memberi latihan, dan kedua, kita memberi khidmat perundingan dan konsultansi. Sama-sama, sementara mereka nak dapat sijil halal tu, kita juga boleh membantu mereka untuk memasuki pasaran halal. Walaupun memang ada setengah-setengah pasaran halal tu memerlukan sijil halal, tetapi sebenarnya ada juga pasaran halal di luar negara yang tidak memerlukan sijil halal tersebut. Dari situ, secara tak langsung kita dapat beritahu yang sebenarnya sekiranya syarikat ni ada sijil halal, dia peluang ni lebih besar. Dia tak perlu tunggu ada sijil halal. Itu adalah manfaat HIP lah. Sebenarnya dalam HIP ni kita ada rakan strategi yang lain yang mana dia boleh bantu untuk macam-macam lah, bantu untuk distribution ke ataupun logistik, boleh bantu untuk mereka mencari halal eksekutif untuk dia punya permohonan pensijilan halal lah.